Okay, Assalamualaikum. Okay guys, nampak kan? Ini ialah link yang telah aku buat. Yang telah aku buat untuk kad digital. Okay, kad digital. Ada bahagian chop stamp. Lepas tu dah ada terma dan syarat lah. Very simple. Untuk korang gunakan pada perniagaan korang. Macam kedai-kedai makan, stall-stall burger, ataupun car wash kan. Korang wajib kena ada ni geng, benda ni. Tujuan dia untuk pikat pelanggan datang berkali-kali kat kedai korang. Alright. Tak payah buat apps mahal-mahal sampai beribu-ribu ringgit kan kalau setakat nak buat pelanggan datang berkali-kali kat kedai korang. Guna cara ni je. Modal tak sampai RM30 pun sebulan. Okay. Sebelum ni aku buat kad stamp yang kad stamp yang berbentuk fizikal lah. Maknanya aku terpaksa print banyak kali geng. Memang makan modal lah. Memang makan modal. Jadi dengan adanya sistem kad digital ni, korang tak payah pada pening kepala lagi. Tak payah pening-pening lagi. Lagipun kadang-kadang customer bila pegang kad yang fizikal ni hilang, tak bawa kan. Jadi benda ni sekarang kita masukkan dalam handphone korang aja. Handphone mana-mana yang korang bawa. Jadi korang cuma scan ini je lah. Cuma scan QR saja. Ni yang telah aku buat. Aku akan buatkan QR ni sekali untuk korang. So pelanggan bila datang dia akan QR untuk akan QR sekali saja. Lepas tu kali kedua dia datang, dia scan lagi QR ni, dia akan auto lah. Akan auto pergi dekat yang dia orang QR kali pertama tu. Kalau kata dah ada stamp satu kan, dia akan auto, dia tersimpan dalam handphone korang. Tak perlu simpan data tu tempat lain lah. Maksud aku macam tu. Maknanya kali kedua dia akan datang, dia akan terus tertera memang dah ada satu stamp. Jadi untuk kali kedua tu kita akan buatkan untuk stamp yang kedua. Gitu. Okay guys, faham tak? Jadi cerita dia, korang memang kena tukar lah ke sistem kad stamp digital ni. Dia cuma perlu scan QR code kat kaunter. Baki stamp dia orang tu akan auto save dalam telefon. Jangan risau. Pelanggan dia tak boleh tipu sistem ni. Sebab sistem ni ada pin keselamatan. Bila dia QR, dia terpaksa tunjuk dekat kita. Kita yang akan stampkan. Dia tak boleh senang-senang stamp. Sebab kita ada pin keselamatan. Pin code lah maksudnya. Baru boleh letak stamp. Okay geng. Aku rasa aku nak buat package combo setahun lah. Saya ataupun 6 bulan pun okey juga. Kalau korang nak bayar untuk 6 bulan pun boleh. Jadi apa-apa boleh DM aku lah untuk penerangan selanjutnya. Terima kasih guys. Jangan lepaskan peluang ni, sebab peluang ni aku bagi dekat korang dengan harga yang murah. Kalau aku tengok platform-platform lain memang mahal lah geng. Memang mahal. So apa-apa DM aku ya geng. Okay, jumpa anda sebentar lagi.